Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Rusnani binti Rusdi. Nombor matrik saya di 0251116303. Okay, hari ini saya akan menerangkan pengenalan mengenai kerja lapangan kumpulan kami. Okay, kerja lapangan ini dijalankan bagi kursus KPS 3023 Sosiologi Pendidikan, iaitu untuk mengkaji pengaruh faktor sosioekonomi terhadap motivasi dan juga pelibatan murid dalam pembelajaran. Kajian ini dilaksanakan melalui sesi temu bual bersama seorang guru, iaitu lebih dikenali sebagai Puan Rosmawati. Merupakan seorang guru matematik yang mempunyai pengalaman mengajar selama lebih 20 tahun di SK Slim Village. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana latar belakang sosioekonomi keluarga mempengaruhi pencapaian akademik, kehadiran, motivasi dan juga tingkah laku murid di sekolah. Kajian ini berkait rapat dengan bidang sosiologi pendidikan kerana ia meneliti hubungan antara faktor sosial, ekonomi dan juga proses pendidikan yang dialami oleh murid tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Syamizi bin Muhammad Baharum. Nombor kad matrik saya D202211184008. Jadi, saya akan membentangkan proses kajian sosiologi. Kumpulan kami menggunakan kaedah kualitatif dengan instrumen utama, iaitu temu bual bersemuka dengan guru disiplin sekolah. Selain itu, kumpulan kami juga menggunakan rujukan pustakaan melalui sumber internet bagi mendapatkan maklumat tambahan dan menyokong dapatan kajian. Dari segi teknik persempilan, kumpulan kami menggunakan persempilan bertujuan, iaitu purposive sampling, kerana responden dipilih berdasarkan peranan dan pengalaman mereka yang berkait secara langsung dalam perbezaan isu sosioekonomi murid. Guru disiplin dipilih kerana mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang latar belakang dan motivasi murid. Rasional pemilihan kaedah ini daripada perspektif sosiologi pendidikan adalah kerana kaedah kualitatif membolehkan kumpulan kami memahami pengalaman, pandangan dan interaksi sosial yang mempengaruhi proses pendidikan. Temu bual juga memberikan data yang jelas dan terperinci tentang bagaimana faktor sosioekonomi mempengaruhi motivasi pembelajaran murid di sekolah tersebut. Rasional pemilihan kaedah ini daripada perspektif sosiologi pendidikan adalah kerana kaedah kualitatif membolehkan kumpulan kami memahami pengalaman, pandangan dan interaksi sosial yang mempengaruhi proses pendidikan secara lebih mendalam. Terdapat satu cabaran yang dihadapi oleh kumpulan kami sewaktu proses penyelidikan dijalankan, iaitu masalah sekolah tersebut sedang menjalankan satu program di Dewan Sekolah. Itu menyebabkan satu kebisingan yang menyebabkan kami sukar untuk menjalankan proses penyelidikan tersebut. Namun, cabaran ini dapat diatasi oleh kami dengan cara kami duduk secara berjauhan dengan program tersebut agar jawapan yang diberikan oleh guru disiplin tersebut dapat didengari dengan jelas. Dan yang terakhir, aspek etika penyelidikan. Kumpulan kami mendapatkan kebenaran daripada pihak sekolah terlebih dahulu sebelum mendapatkan sesi temu bual tersebut, dan identiti pelajar-pelajar di sekolah itu telah dirahsiakan serta temu bual ini dilaksanakan setelah mendapatkan keizinan. Hal ini penting bagi memastikan kajian dijalankan secara beretika dan bertanggungjawab. Nama saya Nur Syukrina binti Nazim Khan, bernombor matriks D202511115944. Jadi bersambung kepada topik dapatan. Berdasarkan temu bual yang dijalankan dengan seorang guru di SK Slim Village yang mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 20 tahun,
Kajian mendapati bahawa faktor sosioekonomi memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi motivasi dan pencapaian akademik murid. Kebanyakan murid di sekolah tersebut berasal daripada keluarga berpendapatan rendah dan sederhana, termasuk murid orang asli yang tinggal di kawasan pedalaman. Keadaan ini menyebabkan mereka mempunyai akses yang terhad kepada bahan pembelajaran, kemudahan internet serta persekitaran pembelajaran yang kondusif. Selain itu, tahap pendidikan ibu bapa yang rendah turut menyebabkan mereka kurang berupaya untuk membimbing anak-anak mereka dalam pembelajaran sekaligus menjadikan guru sebagai sumber utama pembelajaran murid. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa motivasi yang rendah merupakan cabaran utama dalam kalangan murid. Walaupun kebanyakan mereka mempunyai telefon pintar, kemudahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk tujuan pembelajaran. Faktor seperti kurang dorongan daripada keluarga, latar belakang keluarga yang bermasalah serta pemantauan yang kurang berkesan turut menyebabkan sebahagian murid kurang berminat untuk belajar dan sering tidak hadir ke sekolah. Selain itu, murid yang lemah dalam akademik didapati mempunyai keyakinan diri yang rendah, kurang aktif dalam kelas dan tidak berani mencuba. Bagi mengatasi masalah ini, guru menggunakan pelbagai pendekatan seperti aktiviti pembelajaran interaktif, penggunaan teknologi, aktiviti berkumpulan, bimbingan individu serta program motivasi dan kelas tambahan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrul bin Hamid, nombor matrik D2025111694. Seterusnya, mari kita rungkai penemuan utama daripada kerja lapangan kami. Realiti demografi menunjukkan majoriti murid di Sekolah Kebangsaan Slim Village datang daripada status sosioekonomi rendah dengan ibu bapa yang rata-rata bekerja kampung di ladang. Kita ramai yang murid asli. Jadi murid asli ramai yang kerja, mak ayah kerja di estate ladang. Dapatan mendapati motivasi pelajar berada di tahap yang membimbangkan akibat wujudnya masalah keluarga berpecah belah dan kekangan kewangan yang kritikal. Kami menganalisis senario ini menggunakan 3 kerangka sosiologi utama. Teori konflik. Teori ini membincangkan soal ketidaksamaan kelas dan model budaya. Di sekolah ini, pelajar B40 kekurangan pendedahan kepada model budaya berbanding rakan mereka di kelas pertengahan. Di rumah, mereka tiada bahan bacaan tambahan, tiada dorongan ahli keluarga dan akses maklumat yang sangat terhad. Akses kepada sumber-sumber dia terhad lah. Kurang bahan pembelajaran, bahan bacaan. Kebanyakan yang keluarga dia orang kat sini, broken family. Kekurangan ini mengekalkan mereka di hierarki bawah pencapaian akademik, menjadikan peluang mobiliti sosial tertutup rapat. Mereka lebih menumpukan perhatian pada aktiviti luar seperti bersukan untuk melarikan diri daripada tekanan pembelajaran akademik. Okay, kat sini dia fokus kepada sukan co-curriculum. Jadi kurikulum dia ni tak kurang seimbang. lah. Tak seimbang, kurang lah. Teori fungsionalisme. Sekolah secara fitrahnya berfungsi sebagai tempat sosialisasi nilai dan meritokrasi. Namun, fungsionalisme sekolah di kawasan ini lumpuh akibat kepincangan fungsi institusi asas, iaitu keluarga. Ibu bapa gagal mendidik dan menyerahkan 100% tanggungjawab ke tangan guru. Tak ada orang pandu dia nak belajar. Sebab mak ayah ni biasa-biasa je tahap pendidikan dia orang. Jadi macam mak ayah serah bulat-bulat kat cikgu lah. Cikgu Rosmawati mendedahkan ada bapa yang tidak menghantar anak ke sekolah dengan alasan motosikal hanya muat penumpang 2 orang anak pada satu-satu masa. 2 anak berderet 4 orang. Kita sekolah naik motor 2 orang. Esok pula 2 orang yang lain pula sekolah. Ini meruntuhkan fungsi kehadiran rasmi murid, mencetuskan keciciran harian. Lantas membuktikan bahawa kejayaan meritokrasi adalah mitos bagi komuniti di sini kerana mereka terhalang oleh kemiskinan dan logistik. Teori interaksionisme simbolik. Teori ini menekankan bagaimana interaksi dan pelabelan membentuk identiti pribadi. Dapatan kajian dengan jelas menunjukkan murid miskin kerap melabel diri mereka sebagai individu yang lemah sehingga wujud satu isu keyakinan diri yang sangat rendah. Mereka pasif, takut membuat kesilapan dan bimbang ditertawakan rakan-rakan mereka. Bila
murid PSC kurang keyakinan dia takutlah nak cuba dalam kelas. Dia takut kawan gelap. Namun kajian juga menjumpai satu keajaiban interaksi sosial di mana seorang murid bernama Ziad pada awalnya agresif, bertindak mencederakan diri dan mengganggu kelas, berubah sepenuhnya apabila pihak sekolah berhenti melayannya dengan memberikan hadiah. Sebaliknya, guru memberikan beliau jawatan penting sebagai pengawas pusat sumber. Budak ni mood dia tak elok tu maksudnya ada problem lah kat rumah. Dia kan sampai dia cederakan diri dia tau. Sedar 3 dia dilantik sebagai pengawas pusat sumber. Alhamdulillah. Tak ada masalah dah. Sebab dulu ada cikgu yang melayan dia. Jadi dia buat perangai okey, cikgu tu pujuk beli makanan kat kantin, beli air kotak lah, macam layan dia macam tu. Apabila guru memuji usahanya, dia mendapat identiti baru. Dia membuktikan bagaimana jangkaan dan interaksi positif mengubah laluan hidup seorang murid. Assalamualaikum. Nama saya Hafizah Najibah binti Muhammad Soroy. Nombor matrik D20511156618. Untuk refleksi pengalaman kajian lapangan, kajian lapangan ini telah meningkatkan pemahaman kami bahawa faktor sosiologi seperti status ekonomi keluarga, sokongan ibu bapa, persekitaran tempat tinggal dan hubungan kekeluargaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelajaran murid. Kajian ini menyedarkan kami bahawa peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga perlu membimbing dan memberi motivasi kepada pelajar. Cabaran pengurusan pembelajaran dalam bilik darjah adalah guru perlu memenuhi keperluan murid yang mempunyai kebolehan, minat dan pengalaman hidup yang berbeza. Penemuan atau pandangan tidak dijangka dan implikasinya kepada amalan pengajaran sebagai bakal guru adalah terdapat murid yang tidak mampu menguasai semua silibus dalam pembelajaran. Oleh itu, sebagai guru, pengajaran yang aktif dan menekankan kepada amali perlu diberi keutamaan dalam sesi pembelajaran. Itu sahaja daripada saya. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa faktor sosioekonomi memberi kesan yang signifikan terhadap motivasi, kehadiran dan pencapaian akademik murid di sekolah. Murid yang berasal daripada keluarga yang berpendapatan rendah sering berhadapan dengan kekurangan sumber pembelajaran, kurang sokongan keluarga dan juga cabaran emosi yang boleh menjejaskan proses pembelajaran mereka. Dapatan termubual turut menunjukkan bahawa peranan guru, sekolah dan juga bantuan kerajaan amat penting dalam membantu murid mengatasi cabaran yang dihadapi. Pengetahuan dalam bidang sosiologi pendidikan membantu guru memahami latar belakang murid dengan lebih mendalam dan juga merancang intervensi yang lebih berkesan mengikut keperluan mereka. Secara keseluruhannya, pendidikan bukan sahaja dipengaruhi oleh kebolehan murid, malah turut dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang wujud dalam kehidupan mereka. Adakah sekolah mampu menghapuskan jurang pendidikan yang berpunca daripada ketidaksamaan sosioekonomi, atau adakah usaha tersebut memerlukan kerjasama yang lebih menyeluruh daripada keluarga, masyarakat dan kerajaan?